Universiti Putra Malaysia (UPM) mendapat kedudukan yang ke-148 di dalam dunia dan nombor 4 di dalam Malaysia. UPM bermula sebagai Sekolah Pertanian pada tahun 1931 dan kemudiannya menjadi Universiti Pertanian Malaysia. Pada tahun 1997 ia dinamakan semula sebagai Universiti Putra Malaysia. Mempunyai dua kampus. Kampus induknya terletak di Serdang, Selangor, dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden termasuk ladang penyelidikan, makmal canggih, perpustakaan dan kemudahan sukan. Kampus cawangan terletak di Bintulu, Sarawak, memberi tumpuan kepada pertanian dan sains hutan tropika. UPM bermula dengan 3 buah fakulti iaitu Fakulti Pertanian, Fakulti Perhutanan dan Fakulti Veterina. Namun sekarang sudah mempunyai 17 fakulti, 11 institut dan 16 pejabat pusat. UPM adalah Green Campus pertama dalam Malaysia dengan menyokong green technology. Antaranya adalah Solar PV, Aqua Voltaics dan Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Fakulti dan pusat pengajian utama adalah Fakulti Pertanian, Kejuruteraan dan Perubatan Veterina. Sesuai untuk student yang minat terhadap sains, pertanian dan sukan dan menyokong teknologi hijau.